Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Hari ini saya nak main game Brookhaven. Saya nak bom rumah orang. Okay. Siapa yang baru masuk dekat channel saya ni, jangan lupa subscribe, like, share and on notification lah. Okay lah. Kita sekarang mula, okay. Mula-mula kita ambil barang dulu. Barang yang diperlukan sungguh singkat. Yang pertama, bom. Benda ni tak tahulah apa benda ni. Lepas tu tangga. Kita cari rumah pula. Ada banyak rumah ni. Mula-mula kita jadi kecil dulu. Biar boleh senang nak cari rumah orang. Hanya rekat semata-mata, jangan buat betul. Dia lari. Okay. Mana benda tu? Alamak! Tolong! Wih! Kita tak kena ban. Sebab kita fast hand. Alamak. Bahayalah guys lalu sini. Milik dah tahu. Dia guna tangga pula. Kalau naik atas aku tak sampai. Alamak, ada orang. Okay. Alamak. Baik. Lalu sinilah. Kita kena guna otak, guys. Alamak. Susah lah guys sebab dia dah tahu dah. Mana dia tahu dah? Bukan dia nak set avatar ke? Kita bom rumah. Cepat, mana duit tu? Kita kena bom. Mana tu? Rumah dia terlalu besar lah. Sebab kita pun tak nampak. Mana ni? Allah. Mana ni? Rumah apa ni? Tak ada duit. Dah lah. Kita cari rumah lain lah. Rumah ni. Alah, ni rumah sama. Aduh lah. Rumah yang berbeza. Ni kita guna tangga. Tengok guys, kepentingan ada tangga. Tu ada bom. Baru sampai rumah dah ada bom. Okay. Kita tak boleh kena tangkap dengan polis. Ini bom. Lari. Yo. Kita dapat duit. Okay. Rumah lain pula. Sekejap. Rumah ni lah pula kan. Ni saya tahu kat mana bom dia. Dia selit-selit kat baju kot. Sekejap. Lah. Ni. Ini. Okey, jom.
sorok kat sini dulu. Lalu kita cari rumah lain. Aduh, tak ada rumah lah pula. Tak guna lah. Okey lah guys. Dah kita boleh 2 rumah je. Okey guys Jangan lupa subscribe channel Bang Daniel, okey? Bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.